Okey, Assalamualaikum. Geng, tepuk. Kita dah ada podcast. Yes, Alhamdulillah setelah berapa lama kita kenal? 30 tahun yang kita kenal tiba. Setelah berbincang, bermeeting, bermaki-maki hamon. Yes. Akhirnya untuk episod pertama Tertubuhlah podcast kita. podcastnya Lapar Buah. Lapar Buah. Ya. Maksudnya kita bukannya racing pada Kelantan ke apa ke tidak. Tidak. Bukan pada Kelantan, cuma kita rasa selesa dengan menggunakan Catchy lah. Lapar buah ni kalau korang nak tahu, lapar buah ni maksudnya macam kita nak sangat berbual. Lapar buah. lapar Nak buah. buah. maksudnya Gitu. Pekat molek. Pekat molek boh. Kalau ikutkan lapar buah ni, kalau kita kat kampung makcik bawang lah. Ya, lebih kurang lah. Kita lah ni. Kita lah tu. Alright, jadi untuk lapar buah ni dia lain daripada yang lain punya podcast. Kita tak ada menekankan sangat pasal kehidupan ke apa. Tapi kita akan tekan pada 3 segmen. Alright. Apa benda tu pula? Kita akan ada stres, Stres. struggle. Tengok muka kau dah stres dah lah. Okey, kalau macam tu tengok badan. Okey, tengok muka stres. Okay. Yang kedua struggle. Nampak dah struggle tu. Okey, yang ketiga Relief. Nak relief tengok muka aku. Yes. Struggle tengok muka dia. Ya, betul. Okey, jadi 3 itu orang dia. Dalam 3 segmen ni kita akan cerita kan untuk kita apa kau punya stres, apa kau punya struggle dan juga dalam kehidupan, dalam kerjaya, tak kisah pendidikan. Mungkin dia punya struggle ataupun stres daripada Yucap nak cakap dia nak cerita pasal ilmu hitam. Mistik. Oi, takkan aku terus. Tak, Awal lagi relax dulu. Itu tadi perbincangan awal kita lah. Alright, jadi untuk podcast ni anda bersama dengan saya Faiz Talam. Ya, saya Apple Bakri. Dan saya Iletayu Cak. Tapi Lam, ini adalah satu kelainan lah Lam. Selalunya kita berdua je kan, tak ada bunga. Tapi kali ni Alhamdulillah. Yes, bunga tak ayam aku bawa. Tak kisah. Dia tak kisah. Kami pernah aku dengan Apple pernah cakap kan. Kita orang dah tak kisah dah bunga apa yang datang. Yes. Kami terima. Janji bunga. Sebab kami pernah minta bunga rose yang cantik macam Anzalna, tak dapat. Tak Minta Azana Mat. Tak nak kalah. Janji apa yang ada bunga yang ada. Okey, kami dah cakap terima. Tapi okey. Yap. Sebab yang pernah datang bunga tayar kami tolak. Dalam bunga tai ayam ni kami ambil. Yalah, sebab yang ni nampak okey sikit lah orang kata. Walaupun dia bunga tai ayam, tak bau macam ayam. Nasib baik bau wangi. Bagi. Okey. Stres. Ya. Okey, perlu kita pergi pasal kehidupan. Stres daripada harga barang sekarang. Kita tahu ya ekonomi sekarang. Nak cerita pasal stres barang-barang, orang kata keperluan harian kita ni memang kita stres lah. Okey, macam kau pun. Yep. Apa yang kau stres? Harga barang lah. Harga barang yang melebihi orang kata untuk anak-anak lah. Okey. Orang kata jajan budak-budak lah kan. So macam dulu kalau kita kata kalau jajan alam, masa zaman kita murah. Betul. Betul tak? Ya, coki-coki pun murah. Ya, coki-coki kalau tak silap aku dulu first aku beli dulu tak sampai orang kata 50 sen. Kan? Sekarang dia dah tak jual single-single. Dia akan jual paket. Paket pun dah sekarang pun harga dia dalam RM2.9 ke RM3. Betul. Betul kan? Lepas tu kita pula anak ramai, anak 3 orang. Ya. Nak beli satu paket tu memang tak cukup lah. So kena berkongsi kan. Yelah dengan bapak ni pula nak. Pun kena juga kan. Takkan nak bagi anak je makan. Bapak pun kena rasa. Betul. Jadi struggle ataupun stres aku pada barang-barang harian untuk anak-anak aku lah. Yelah anak lah Ya. Okey, macam pada anak. Macam kau. Aku kalau aku ni aku mau kepada pendidikan anak-anak jugalah. Maksudnya macam Tuition. kau tengok tuition satu, ngaji satu. Itu satu lagi. Tapi kalau macam kita ada budak-budak kecil kan, anak kerja, anak kerja pula. Laju betul anak aku kerja. Suami kerja. Makan duit anak. Suami kerja, bini kerja. And then bila kita letak dekat satu tempat ni, aku ingat lagi tempat tu, tapi tadika lah, taska. 4 tahun baru anak aku. Kau bayangkan dia punya fees, aku pernah tanya lah. Dan aku tak letak kat situ lah. 4,000 Sebulan? Yuran 4,000. Sebulan 1,500. Ui, itu private ke apa? It's private lah. Tapi macam budak tadika. Memang suka tadika. Kebanyakannya tadika kemas kita tahulah. Tapi bawah tu itu paling dekat. And then aku macam saya nak tanya sikit lah cikgu. Memang kalau keluar dapat PhD ke? Aku macam PhD terus dapat ke? Sebab terkejut. Harga yang sangat-sangat tinggi, mendadak. Tapi belum tentu lagi anak kau pandai ke tidak. Betul. Kalau sampai 4,000, baik kau beli lembu seekor, bela, gaya haji nanti boleh jual. Betul. Beli 2 ekor beranak kan. Tapi tak sangka lah sekarang pun kalau kita nak tengok daripada pendidikan anak, memang sekarang harga yang cukup tak masuk akal. Sangat.
pendidikan. Sebab tu lah takut kita, bukanlah takut lah, macam orang zaman sekarang ni takut untuk beranak banyak, beranak ramai. Bukan sebab tak nak. Sebab orang kata sebab ekonomi. Ekonomi tu yang menyebabkan kita rasa bukan kita tak percaya pada rezeki. Betul. Tapi kita tak nak ambil risiko. Betul. Itu satu. Tapi macam aku dengan Yucha dah tahu dah stresnya. Engkau macam aku. Daripada engkau lah. Kalau aku mungkin daripada segi minyak kot. Minyak masak ke minyak kenderaan? Minyak masak. Minyak masak. Minyak masak. Aku ingatkan minyak. Dia lebih kepada susah nak cari. Kadang-kadang kan. Kau cari paket ke? Kadang-kadang kan habis paket. Kadang-kadang ada. Kan aku kadang-kadang pergi ke Ekonsen naik motor je. Kan ada minyak paket. Kalau naik motor kena bawa botol. Yang botol dia besar. Jadi susah lah untuk aku. Jadi tak adalah harga minyak. Tapi masih terkawal. Harga tapi nak dapat kan. Betul. Itulah aku masa kau sebut apa pasal minyak ni kan, kita nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada KPDN. Kenapa? Sebab dia kawal harga minyak dan juga untuk peniaga-peniaga asing ni, kebanyakan ni diorang ni sorok minyak. Tapi kerjasama KPDN ni banyak juga membantulah orang kata kan, yang sorok-sorok minyak ni dapat juga dihapuskan. Benar. Kan? Betul. Okey. Itu dia pasal kita punya stres. Okey, stres sangat tu. Okey. Kita kembali lepas ni kita nak cerita pasal kehidupan. Okey. Kehidupan, stres korang kat kehidupan lah. Okey, macam aku. Okey, waktu kita ada waktu kecil. Lepas tu kita naik dewasa. Lepas tu sekarang semua dah berumah tangga. Nanti kita cerita stres tu. Macam Yucha ni, orang dah kenal dia dah. Tak juganya. Orang esok tak pernah panggil aku. Oh yelah, maksud dia sebab kau demand. Tak, aku pernah jadi DJ je. DJ mana? DJ Gegar. Ui. Tapi diorang pernah masuk reality TV. Lagi mantap korang. Struggle-nya TV ni lain. Itu kita nak dengar kat sini sebenarnya. Okey lah. Kita cerita pasal struggle, orang kata stres dulu. Kita mulakan dengan kalau kita cerita stres, mungkin waktu kita budak dulu ada stres tak waktu zaman sekolah? Kalau zaman sekolah, aku rasa aku yang paling kurang stres lah. Sebab aku fikir pergi sekolah, balik sekolah je. Tadi bila kata nak cerita pasal stres time sekolah, time budak, aku rasa aku pun lebih kurang kau. Lagi yang stresnya mak bapak kita. Kita orang tak ada stres, tapi mak bapak lah stres. Mak bapak stres. Mak bapak stres dengan kita orang. Okey, Tak macam ada. kau macam aku tengok daripada muka kau macam bila kita orang kata kita orang zaman sekolah tak ada stres. Kau macam pelik. Takkan tak ada stres langsung korang? Tak ada. Tak ada. Aku Alhamdulillah lah memang tak ada stres daripada segi apa-apa semua tak ada. Cuma macam stres nak dapat like SPM. Budak-budak zaman sekarang pun stres nak dapat benda tu. And then nak balance kan. Sekarang ni kan zaman sekarang macam tuition. Kau tak ada masa dulu. Macam dia kalau boleh mak ayah ni akan penuhkan kita punya jadual tu dengan jadual mengaji, tuition. Tak ada masa kau nak release tension sekejap. Kau tak jarang. So aku dulu tak macam tu lah. Tapi anak-anak aku buat macam tu. So dia ada nampak lah sedikit stres. Macam tu. Sekarang pula kau pula yang stres. Aku pula yang stres tengok dia stres. Betul. Kita sama macam Ica cakap, kita masing-masing ada anak. Ya. Macam kita dulu mungkin cara mak ayah kita lain. Betul. Tapi kita pula nak anak kita tak nak jadi macam kita dulu. So kita tekankan. Betul. Jadi bila tengok anak stres, kita pula yang kesian. Betul. Tapi terpaksa. Untuk didikan lah. Didikan. Zaman sekolah. Okey, betul macam Yucha cakap, aku setujulah. Stres nak exam. Zaman sekolah tu je. Tak ada stres. Paling berat tu lah. Paling berat tu je lah. Tak ada kau nak kena pergi cari duit, bayar sewa rumah. Ya, sebab sekarang ni stres diorang tak nampak stres sangat tau. Macam sekarang ni budak-budak zaman sekarang kita ada stres juga macam UPSR ni kena exam betul-betul ni. Sekarang dah tak ada weh. Semua jenis macam relax kan. Diorang macam tak ada apa-apa sebab tak ada UPSR dah tak ada. Ya. Dah tak ada. Ya. Benda tu macam impact kepada budak-budak zaman sekarang yang dah tak takut dengan, bukan tak takut exam, maksud aku macam diorang tak prepare dan kita tak tahu pun dia ni pandai ke. Sebab kalau macam orang kata berdasar depends on tahap penilaian, benda tu semua orang boleh cheat. Maksudnya budak-budak kalau contohlah okey, cikgu ni suka dia ni.
Makan lebih dapat lah. Makan TV 6, TV 5. Macam tu. Faham. Tak ada faham. Aku pun agak pening jugalah bila dia buat tahap 6, tahap 5 macam tu kan. Kalau rupanya kita mak bapak stres benda tu pula. Ya, sebab zaman kita belajar dulu, kita tak ada tahap-tahap. Kita terus dapat keputusan 80, 70, kita dah tahu dah kita punya tahap pembelajaran macam mana kan. Tapi anak-anak sekarang bila cikgu kita pergi kat sekolah, kita tanya, anak saya macam ni? Oh okey. Semua cantik. So aku jadi pening. Anak aku ni okey kan? tak? Anak aku ni macam mana? Tapi result dia bagi kat aku teruk. Contohlah dia drop gila-gila. Tapi disebabkan TP okey. TP okey gila. Tapi drop. Markah tu drop. Tak synchronize lah. Yes, tak synchronize, tak tally apa yang dia cakap betul. Itu macam aku dah macam dia ni okey ke tak okey. And then diorang tak ada satu macam kita dulu kita ada satu nervous. Nervous nak belajar betul takut kena marah dengan ayah ke, takut nak kena hadap cikgu ke. Diorang tak ada benda tu Sekarang diorang tak ada. So aku jadi macam risau untuk anak-anak masa akan datang nanti ni. Macam tu. Itu stres daripada segi pendidikan. Betul-betul serius sangat kita. Betul. Tapi benda ni berbahaya sangat ni. Tapi memang betul benda tu stres. Stres. Yes. Stres bila kita pergi jumpa cikgu tu macam kau cakap lah. Kita nak tahu anak kita ni macam mana. Baik. Sebab aku sebelum aku nak pergi depan tu ada yang mak ayah lain. Aku dengar pun baik. Lepas aku pergi baik juga. Yang belakang pun baik. Jadi memang sekolah ni tak ada budak jahat. Mana yang tak baiknya? Itulah pasal. Itu yang aku macam tak faham. Satu lagi, macam aku, situasi aku sendiri lah. Kalau pergi 3 penjuru nak ambil keputusan ni kan. Yang depan punyalah lama dia bebel. Kan? Cikgu ni cakap pom. Time aku pergi, okey anak encik dengan puan okey. Tak sampai 5 minit lah. Kau rasa tak stres aku? Kalau kau tanya yang berada yang kena bebel 20 minit tu, dia lagi stres. Yelah. Kalau 5 minit pun dah stres. Stres weh. Kita nak tahu perkembangan anak kita macam mana kan. Tahap dia macam mana. Tapi bila dia bagi TP tu, aku rasa kita ni old school. Kan? Bila dia bagi TP ni, kita tak berapa nak faham. Sebab macam aku dulu kan. Ini macam dulu tarikan macam sekolah Cina. Cina masih still dengan perangai yang lama. Maksudnya style yang sama. Macam kita dulu. Contohnya macam, dia dah teruk sangat. Contohlah, dia dah B atau contoh dia macam dah drop C. Cikgu datang rumah weh. Dulu. Cikgu datang rumah dulu. Aku ingat ke cikgu datang rumah sebab apa? Sebab drop sangat. Macam tu dia tanya, ni awak ni bahaya ni sebab awak ni macam ni. Sekarang cikgu tak macam tu dah. Dia tak ada benda macam tu dah. And then dia tak ada macam sikit-sikit semua benda kau bagi tahu dekat cikgu, dekat mak ayah. So anak-anak ni tak ada macam yelah semua kalau mami tahu kan esok ada ni semua bacalah sendiri. Contoh macam tu kau faham tak? Padahal dulu kita yang kena bagi tahu cikgu, faham tak? Kita betul mak ayah, betul tak? Ni diorang yang direct kita terus macam dah tak ada tanggungjawab, amanah tu tak ada. Dah ada grup, dalam grup tu cikgu kelas semua mak ayah dalam grup. Segala kerja sekolah pun dia dah bagi. Sekarang pun dah ada sistem yang mana apa nama dia classroom tu kan. Semua dah ada dalam tu. Yes. So kadang-kadang anak tu jadi macam mana? Ibu tengok je lah dalam tu. Ibu tengok lah ni kita sekolah. Itu yang sakit hati. Lepas tu yang lagi satu paling aku geram. Ini masa PKP lah. Mak ayah yang kena tolong buat kerja sekolah ajar anak-anak. Habis tu korang tu buat apa? Cikgu ni. Stres, pakai stres. Pakai stres ni. Pasal benda tu kena kat aku. Tak kena kat aku tak apa. Bagi kita bertiga ni lah kan, kita lebih more pada macam dulu-dulu lah ya. Kan? Tapi ada yang separuh kan, dia terima yang macam sekarang. Ada orang mungkin yang rasa macam ni lah senang lah. Kan? Mungkin ada yang mak ayah yang rasa benda ni simple. Tapi macam kita tak boleh lah rasa macam mana nombor ni. Tak cukup. Satu lagi pula silibus diorang dah lain tau sekarang dengan dulu. Aku nak ajar pun macam aku dah lah bangang. Sebab tu aku ajar kau pergi sekolah. Kalau aku tak bangang, aku ajar je sendiri. Sebab tu aku ajar korang, aku bawa korang pergi sana. Tapi sudahlah aku belajar. Nampak stres tu. Nampak stres. Kita stres yang itu stres pasal pendidikan sebab apa tahu? Sebab selalunya yang mana yang sakit hati ataupun mana yang terasa yang relate dengan aku ni adalah orang-orang yang macam suri rumah. Mak ataupun ayah yang tidak bekerja duduk rumah. Diorang akan faham apa yang korang rasa dah. Macam kalau korang maybe korang more kepada menjaga menjaga zahir dan batin lah, maksudnya menjaga nafkah. More pada situ lah. More pada situ lah. Tapi kalau mak ni dia more kepada dia lebih rapat lah dengan anak-anak. So benda tu aku jadi stres sebab benda tu masa depan anak aku tak tahu jadi apa esok ni kalau mak ayah tak tekankan benda macam ni. Bila macam aku kan, aku lebih stres bila bini aku yang marah.
Bab-bab ni kan. Aku tengah duduk relax je. Wah. Kau pun stres. Sebab apa? Sebab kes benda ni, bini kau mekat kat kau balik kau nak relax, kau pun stres. Betul tak? Aku stres. Aku senang je. Kalau aku dah dia aku kata kau ni memang tak boleh jadi cikgu. Memang tak boleh. Aku yang akan ajar anak aku. Sama. Duduk dalam bilik 2 orang, kau perambus duduk pergi. Oi, berani betul kan? Bab pelajaran kita kena serius. Orang rumah jangan kacau. Okey. Pengutus sekarang pun ramai yang perempuan, tak ada sangat lelaki itu sebab nak cakap genetik dia kurang. Lelaki kat Malaysia maksud dia lelaki banyak dekat Henry Geni. Banyak pada cikgu disiplin. Faham. Kita ubah haluan kita untuk stres kita ni untuk kita. Daripada segi sekarang lah kejaya. Betul. Macam kau pun. Kau bermula daripada Raja Lawak. Okey. Kau cerita apa yang kau stres waktu Raja Lawak tu? Macam-macam stres. Dia antara yang stresnya bila kau berpartner. Okey. Berpartner pun kau akan stres. Stres tu. Stres kau bukan satu kepala. Kau 2 kepala nak gabungkan idea tu kadang-kadang bercanggah. Okey. Jadi bila penjagahan idea tu kau yang akan menyebabkan kau stres dengan partner kau. Partner kau tu kau dah lama kenal ke baru kenal? Masa permulaan partner aku ni aku tak ada lama kenal dengan dia. Tak sampai setahun pun. So maknanya tak ada lagi chemistry yang macam yang dah lama kenal 5-6 tahun, betul tak? Betul. Tapi bila masuk dalam program kau kena orang kata idea tu kena relate dengan bersama lah. Kena blend in lah benda tu. Tapi bila kadang-kadang benda ni tak ngam lah cerita ni macam ni. Kau akan jadi stres lah sebab situ. Benda nak live. Tiba-tiba kau kena tukar. Stres ke? Sebab aku tengok korang, aku ada jugalah study sebelum aku nak masuk dengan korang ni. Aku study juga seorang-seorang punya perangai. Contohnya macam kau datang solo, betul? Yang kau pasal nampaklah biru muka kau tu. Kalau seorang-seorang tu aku nampak teruk sangat. Dia 2 kali stres lah. And then kau pula ada partner. And then aku nampak lah macam seorang memberi, seorang giving, seorang ambil. So aku rasa aku yang kena tanya korang sebenarnya ni. So masa korang stres, macam nak cakap akhirnya macam stres tu daripada segi apa panggil idea ke ataupun daripada segi stres sebab kau pernah masuk bottom 3 ke apa ke? Pernah, pula tak pernah. Kita tak pernah stress juga. Aku minggu keempat dah keluar. Awalnya stres. Dia jumpa kunci awal. Sebab maksud dia aku dah jumpa pintu awal dan aku dah stres. Aku masuk solo. Solo. Okey lah. Solo masa tu kau seorang je ke ataupun ramai lagi? Aku masa batch kau? Ada 3, 4, 5 solo. 5 solo. 6 solo. Okey, kau berapa orang masa tu? Berapa tim? Tim kalau nak ikutkan yang berkumpulan 3. LNG, Cot. Kau kat LNG juga? LNG juga? Satu batch dengan kita orang. LNG, Sepah, Cot lah. Dah 3 je kumpulan. Yang lain semua solo lah. Kau ke final? Aku tak sampai final. Minggu ke-8 dah tersingkir dah. I see. Tapi kalau cerita pasal dalam Raja Lawak punya yang ni, stres dia, aku kira stres cari idea je. Idea lah. Idea. Sebab kau akan stres dalam kepala otak, kau fikir apa? Yang waktu live tu. Tak, dia satu lagi tau. Dia satu lagi yang membuatkan stres. Kau biasa kau buat konten ataupun kau kena buat cerita tu, kau kena tally dengan barang-barang yang kau ada, props kau yang kau ambil. Oh iya ke? Jadi bila last minute kau tukar cerita, props yang kau order ni kau kena guna kan? Kau ingat senang. Okay, hari Isnin, hari Sabtu kita dapat tajuk. Dapat tajuk. Hari Jumaat malam live. Hari Sabtu kita dah dapat tajuk. Hari Isnin kita orang dah kena hantar prop apa nak pakai. Wardrobe apa nak pakai. Okey, kita dah ada satu cerita dah ni. Cerita kita dah cerita alien. Dah okey dah ni. Sampai kan hari Rabu bila kita ada content check, kena tukar. Sebab apa kena tukar? Production tak nak. Ya ke? Ataupun yang juri yang masa mengajar kita tu pun. Juri pun tak nak. Dia cakap okey, cerita korang ni tukar. Kurang ke apa lah, whatsoever lah. Okay. So kau dah main, kau dah order prop dah ni. Drop. Andai kata kau tukar, kau minta tukar, memang dia orang boleh tukar. Tapi kau sebenarnya menyusahkan budak-budak prop. So benda situ akan jadi, aku akan jadi ramai yang stres lah. Kita stres lah. Dia stres, dia marahkan kita. Kita nak perform, orang dah tarik muka, kau akan stres. That's why aku sampai alhamdulillah minggu keempat aku keluar. Stres. Alhamdulillah. Sebab kau memang nak keluar ke? Oh iya ke? Dan aku pernah orang tanya aku, that's why aku cakap aku masuk Raja Lawak pun aku tak ada stres sangat sebab aku bukan nak target nak menang. Okay. Aku nak rasa je.
Oh nak rasa. Pengalaman lah. Betul lah. Aku sendiri pun sebenarnya nak rasa tau. MLS hi. Aku teringin nak rasa. Maksudnya aku lantak lah keluar first week pun tak apa. Oh macam ni rasa dia. Macam tu je sebenarnya. Sebab macam aku lebih pada sebenarnya okey nak rasa dan tak sangka dapat masuk. Kau bukan preparation, aku bukan daripada seorang budak seni. Bukannya aku dulu kosong dapat kosong. Main teater ke, bukan budak pidato ke, meskom ke kan. Memang tak ada langsung background tu. Tak ada. Aku budak sukan. Aku Sukan macam ni. Aku sportman. Sukan macam ni. Dia kadang-kadang sportman. Dia kadang-kadang kau cicak man ke sportman? Mula-mula kadang-kadang dia sportman, kadang-kadang dia lain juga. Oh ya. Itu sebab tadi orang kata bila kau masuk kosong, sebenarnya tak ada niat pun. Sebenarnya aku rasa macam isu dia sebab Nabil lah kot. Kita tengok Raja Lawak dua apa yang diorang buat ni kan. So aku rasa aku pergi dalam keadaan yang stresnya adalah waktu audition tu je lah. First time kau nak naik stage, first time kau pegang mic. Wah, kau rasa. Tapi bila kau dah lama, stres tu hilang. Tapi kan bila macam kau perform kan, and then kau tak ada selawak. Macam contoh lah, kau buat lawak ni tapi kau tak gelak. Ada stres tak benda tu? Stres. Kau jadi apa time tu? Biru. Serius lah. Jadi biru lah. Biru lah. Kau dah rasa dah, okey ni kalau aku bagi yang ni confirm ni. Ni confirm pecah ni kan. Okey, pap tak pecah. Matlamat tak sampai lah. Kau pernah rasa malu tak benda tu? Macam alamak apa nak buat ni. Kalau kau berdua okey, seorang boleh cover. And kau seorang. Dan aku dah rasa benda tu minggu keempat. Dan alhamdulillah aku singkir minggu tu. Alhamdulillah. Tak ada. Sebab aku rasa untuk engkau yang baru, yang tak ada background langsung, minggu keempat kau singkir, tu kira dah macam wow. Wow dah. Pasal ada kata lah yang first week tu orang tu memang ada background. Dan dia first tersingkir. Maknanya kau lagi power lah. Yalah. Dan masa tu pula untuk season yang ketiga tu fighternya kuat-kuat. Kuat-kuat. Sebab nama pun dah Sepah kan. Sepah lagi apa Jihan. Jihan. I'm sorry. Top 24 kita orang kena berkumpul kat Astro. Orang yang Astro dah cakap dah, kau kena jaga dengan seorang budak orang Kelantan ni. Asal lah? Dia punya masa audition best gila. Oh iya ke? Dan masa orang dah cerita dah pasal dia ni. Tapi dalam masa yang sama kita menunggu dia sampai. Dia tak sampai. Dia paling last sampai kan. Dia lambat. Kata mana budak ni yang orang duk kecoh-kecoh ni tiba sampai. Kecil je orang dia kan. Kecil je. Aku tengok dia pun kecil je orang dia. Tapi betul lah kalau isu dia as stress dalam aku tak lama lah, dalam 4 minggu je kan. So aku tak stress mana pun. Tapi itulah kalau betul-betul yang betul stress memang cari idea lah. Tapi kau pula lepas tu kau dalam tu shot kan. So masa tu kiranya tema macam kau dia dah minggu 4 dah tersingkir, dia dah lega dah. Engkau tu memang ada target untuk menang ke ataupun sama juga macam dia ke ataupun macam mana? Dia sebenarnya awal-awal dulu kita orang semua LNJ, Sepah dengan Chot ni kita orang ni dah plan. Tiga-tiga nak pergi final. Oh iya ke? Zaman tu katanya kononnya tiga-tiga kumpulan jom lah tiga-tiga kumpulan untuk kali ni tiga-tiga pergi final. Oh I see. Tapi orang kata sustain untuk komedi tu agak down kan. Tak sampai lah ke final. Ya lepas tu yang LNJ pun kita orang dah predict lah LNJ akan pergi final. Pun tak sampai ke final. Oh iya ke? Dia minggu ke-9. Ujung-ujung dah. Ujung-ujung. Final keluar. Dia semi final lah. Semi-final lah. Gila. Tapi itulah dalam kumpulan stresnya bab cari idea dan nak blendkan sekali itulah. Yang seorang dia time pas cari idea dia tak stres lah sebab dia seorang-seorang kan. Okey dapat idea tu je lah. Cuma stres dia bila kau dekat atas stage tak sampai. Tak sampai. Sebab kadang-kadang stres ni macam kau at least ada 2 kepala. Yap. Kau ada 1 kepala. Kau dah kena guna juga kepala kau tu untuk cari juga idea. Tapi at least ada juga bertukar. Tapi kalau tak ngam tak jadi juga. Itu sebab minggu 8 je keluar. Tapi masa tu kita orang masih muda lah kan. Masih budak lagi. Jambu lagi tentu lah. Aku masa tu masuk umur aku 20. Masa ni tak ada lagi dah ni janggut ni. Ada sikit muka licin lah. Yang tu betul lah. Muka licin. Muka putih. Aku tengok dulu. Dia putih. Tapi tak licin. Tak licin. Tapi nak cakap tu malah lah. Ramai lah yang cari. Itu part tu tak stres lah. Sebab ramai yang mencari. Yang tu struggle. Struggle nak tepis. Sabar. Itu tepis lagi. Okey, kalau kata kita ada macam kita lah kan. Kita dah tahu dah. Saya smoking macam kau Cha. Macam Okay, kau
tiba-tiba follower yang ramai. Tiba-tiba dengan follower yang ramai. Dia stres. Apa yang kau nak tahu pasal stres aku? Okey, daripada permulaan career kau. Bermula daripada TikTok. Itu stres. Macam mana kau build up tu? Kau nak cari nama tu, kau tak tahu, kau stres, kau tak tahu nak buat apa konten time tu. Maksudnya konten macam korang memang kerja melawak. Konten kau kena ada melawak aje, betul tak? Macam aku tak tahu apa yang aku nak kena buat untuk naikkan aku punya nama. Contoh macam aku menyanyi kan. So kalau menyanyi ni aku rasa semua orang boleh menyanyi. So macam mana kau nak naikkan bagi nampak kau ni lain daripada orang lain. Itu stres nak fikir mula-mula. Dan aku datang bukannya daripada penyanyi dulu. Aku datang starting dia adalah akun dulu yang aku cerita Sekarang dah haram lah. Dulu halal lagi lah kat sini. Aku dulu adalah content creator dan influencer untuk vape. Aku vape influencer dulu. So kalau dalam influencer memang aku kenal lah, orang ramai kenal lah. Kira aku dah 12 tahun dalam vape influencer. Okey, macam yang kau cakap tadi, kau terus jadi influencer kan. Tapi macam yang kami faham pula, kau pernah jadi DJ? Pernah. Kan? Macam mana boleh masuk? Macam mana boleh masuk ke dalam dunia DJ pula? Kabel ke? Wah, ajar betul. Sabar. Direct betul. Aku audition yang main-main. DJ tu kau audition? Ada 3 orang tak silap aku yang dia orang panggil untuk audition sementara lah. Maksudnya macam masa tu ada macam special guest lah. Contoh untuk sebulan tu special guest dia yang ni dia datang masuk. Macam hari tu Sinar FM panggil Era Fazira special guest untuk sebulan direct. So aku pun ada juga dipanggil. Tapi masa tu sebelum aku jadi DJ, aku buat TikTok dulu kan. So bila TikTok tu aku menyanyi kat TikTok. Lepas menyanyi kat TikTok and then viral satu lagu ni, lagu saya kat aku, cerita kat aku. And then lagu tu viral gila kat belah-belah Kelantan, Siam. Lagu Jas Suzuran. Yang saya kat aku yang tu kan. So dah viral belah-belah ke sana. So nama aku alhamdulillah naik lah kat sana. Belah-belah sana orang kenal. Belah-belah Siam apa semualah. Jadi benda tu lah yang membuatkan aku dipanggil untuk interview saja mula-mula dekat Gegar tu. Lepas tu bila dah dipanggil tu, tiba-tiba dia kata, okey, kita orang sebenarnya tengah cari. Masa tu aku dengan Isay. Kau kenal Isay? Isay. So Isay tu aku dah kenal lah. Maksudnya bukan kenal rapat, macam kenal macam dia ni kenal Koyum semua bla 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 semua kan. So dan dia pula junior kepada kakak aku. So macam ngam-ngam lah. Okey, lepas tu dia kata sebenarnya kita tengah cari audition. Tengah audition dengan siapa tah. Dia kata so nak test dululah aku macam mana. Nak try tak shit tu. So dia kata tak apalah kita try sebab aku dalam list tu jugalah. Jadi ada lagi seorang influencer Kelantan juga. Dan alhamdulillah aku yang dapat. Rezeki Jadi sebulan kontrak. Sebulan je. Dalam DJ tu ada kau stres? Okey, kita nak tahu. Ada juga. Apa stres dia adalah stresnya adalah bila masa tu aku dikecam disebabkan kes-kes yang aku buat. Bukan kes teruk pun. Kan aku buat lagu PMX. Nampak? Aku buat lagu PMX. Right. Kau tahu kan Pantai Timur macam mana? Ni not about politik. Tidak. Aku buat satu lagi aku nak clarify kat sini. Aku buat bukan sebab politik. Aku buat sebab nak cari duit. Betul. Cek makan. Dan aku buat bukannya untuk macam orang kata PMX ni apa sebab lagu tu untuk PMX. Dan at that point pula masa tu memang dia tengah jadi PM. So aku buat untuk dia lah. Bukan untuk sebabkan dia politik. So no, it's not about that. Bukan orang kata isu kipas ke apa. No. Orang kata kalau waktu itu kalau bukan Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri ataupun mungkin kita ambil lah Tuan Hadi yes. Mesti kita kau pun akan buat yang itu juga. Sama. Aku kena faham. Aku memang dikenal dengan menyanyi. Jadi aku dibayar untuk menyanyikan promosi. Bukan promo lah. Macam like untuk dia, aku dibayar untuk buat lagu untuk dia. So aku pun buat lah. Jadi benda tu aku nak clarify lah kat sini. Bukan sebab aku nak, ini semuanya cari duit babe. Bukan orang sebab kata itu cari makan dalam industri macam-macam cabang kita boleh pergi. Sebab ada juga yang orang pernah kata kat aku, seorang artis yang agak legend lah. Dia cakap kat aku, dia kata bukan legend lah, maksud ada dalam industri jugalah. Dia kata jangan masuk politik. Kalau masuk politik hancur hidup kau. Maksudnya karier hancur. Tapi aku cakap kat dia, niat aku tu satu je, aku nak cari duit. Itu je, aku nak cari duit. Sebab aku tak tahu dah siapa boleh bayar aku dengan harga macam tu. Dia je boleh bayar aku. Betul. Perjalanan kita dia menyanyi. Macam kami lebih kepada buat pengacaraan, buat MC. Benda yang sama juga kita. So benda macam tu lah. Maksud aku macam bila aku buat macam tu it's not about aku nak ni kan, tak ada. Sebab aku tak ada terfikir pasal benda tu pun. Aku just nak cari duit. And then dia cakap aku macam tu. And aku cakap kat dia, tak apa, Allah tu ada. Dia tahu niat aku. Aku cakap yang bagi rezeki Allah, bukannya orang lain. Sebab tu aku macam aku buat je. Betul. Alhamdulillah sampai sekarang Allah tolong aku masih konsisten lah dalam
dalam bidang ni. Macam tu. Itu yang best ayat kita dulu, Ram. Kita parti gerakan, tak gerak tak makan. Betul. Kita kalau nak cerita pasal kau baru buat pasal PMX, kita orang pernah buat event memang politik punya event dekat Pantai Timur. Kita orang datang dengan orang kata bukan Pantai Timur punya favourite party lah. Dan kita orang pernah kena daripada atas stage tu minta turun. Itu satu. Aku kena boykot Gegar Ya, masa aku kena tu semua dalam grup, dalam komen-komen tu semua boykot aku, boykot. Tak nak bagi aku dengar apa semua. Sebab macam aku masa tu aku sedih gila babi macam tu, aku nangis weh sebab niat aku nak cari duit. Betul. Tapi aku tak buat benda yang jahat. Macam contoh macam kalau boleh aku nak tolak tepi lah benda tu, macam like benda yang teruk lah, macam kes aku ni teruk sangat ke, macam aku buka tudung ke, aku pergi gatal curang ke apa, tak ada. Just aku buat lagu PMX tu tapi nampak macam dosa besar gila weh aku buat. Patutnya kau jawab macam ni, jangan diorang. Saya dibayar untuk buat lagu PMX. Dah bagi tahu sama kalau juga. awak nak saya tak nak nyanyi, awak bayar saya nyanyi lagu untuk awak. Ada orang tanya aku, dia kata kalau pembangkang suruh buat lagu buat weh. Kalau dia bayar aku buat. Siapa yang orang kata siapa yang bagi kepala agung kita buat. Aku buat. Takkan tak buat. Betul. Pasal benda tu kerja. Itu kerja. Betul. Ni kau marah. Cuba marah. Nak ambil duit ni. Awak buat pula lagu untuk kita buat. Kita buat. Sebab ramai orang tanya aku benda tu. Aku cakap aku buat. Takkan tidak. Sebab benda duit. Kerjaya memang kita fokus dengan kerjaya kita. Sebab jangan anggap kita orang ni sebagai orang yang ada dalam industri ni istamak, bukan. Tetapi kita orang punya job ni adalah kau busy is good. Kalau kau tak busy maksudnya kau bahaya. Dan kita orang bukan makan gaji. Dan satu lagi kita nak clearkan kat sini lah kepada orang-orang yang di luar sana tak tahu kerja kita ni macam mana. Sekali payment yang kita dapat, kita kena hold payment tu 2-3 bulan. Yes. Kalau tak ada job. Kan? Itu sebablah kita kena mana yang lalu depan kita kena sambah. Memang nampak macam besar gajinya kan. Tapi memang besar nampak macam tamak je kan. Tapi kita nak kena survive 2-3 bulan yang akan datang ni. Kan? Sama macam kita buat MC. Tiap-tiap minggu back to back. Bukan kita orang penat, memang penat. Sebab nak cari duit. Untuk anak bini. Sebelum stres tu sampai, baik kau penat dulu. Ayat dia biar penat dulu daripada stres. Betul. Ni daripada kau tak kerja, tak penat memang tak penat, tapi bila kau stres, lagi penat kau. Betul. Lagi stres bila tak ada duit. Dah lah tak ada duit pun stres. Ada orang tengah macam stres kan, nak ada duit pun stres. Tambah kita yang tak ada duit lagilah stres. Betul. Nak cari duit pun semua. So kalau yang korang-korang kat luar sana, tolonglah memahami benda tu. Dan aku dah clarify kat sini dah. So harap fahamlah gitu. Buat je apa yang boleh datang dengan itu pasal janji aku halal. lenjan je. Janji halal. Aku lenjan je. Penyanyi boleh, berlakon boleh, itu boleh, semua aku lenjan je. Mana boleh buat duit. Host aku buat, tak bagi aku. Okey. Semua benda yang kau boleh buat Acha kan. Tapi itu yang dia kemampuan dia lah. Jadi apa-apa pun itulah stres pada kami. Jadi Stres sangat ni kita nak cool down sikit untuk stres ni. Macam Yucha kalau dia stres dia boleh nyanyi. Macam kita takkan kalau kita buat MC kalau stres takkan bercakap wah. Tak juga. Aku kalau stres aku maki. Kau maki Ya. Kesian kau. Cepat. Sebelum kau maki baik cepat. Okey, apa-apa pun sebelum kita tegang lagi di sini, kita berhenti seketika. Kita jumpa sebentar saja lagi di Lapak Buah.